Doro Plus. Assalamualaikum. Nak tahu tak? Semua video di Doro Plus bermula dengan bismillah. Alhamdulillah. Let's roll. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah channel. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa sampai kat Mami dulu dia menang. Tunggulah. Mana boleh macam tu. Tak aci lah. Ish. Kenapa ni anak-anak? Kamu dah siap ke kemas rumah? Dah. Saya dah siap sapu sampah. Sapu penat sangat. Sapu kat halaman rumah kita. Saya pun dah siap, Mami. Saya dah siap tolong kemas semua kat rumah kita. Semua. Hihihi. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak Mami yang rajin. Nasib baik Mami ada anak-anak yang rajin, yang solehah macam ni. Terima kasih ya nak. Sama-sama Mami. Jom kita lumba lagi. Jom siapa pergi kat ruang tamu dulu, dia menang. Bye-bye. Tunggulah. Mana boleh macam tu. Tunggu. Hello. Assalamualaikum. Boleh hantar hari ni tak? Petang ni tak? Terima kasih ya. Alamat saya dah bagi kan? Terima kasih. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad. Apa ni? Ya Allah, besarnya. Apa ni? Kena bagi tahu Mami ni. Mami. Kenapa nak? Ada apa? Kenapa? Apa? Kenapa panggil Mami macam tu? Kenapa? Ada apa? Ada apa-apa yang penting ke? Kenapa? Apa ni? Apa benda ni? Besarnya, takutnya. Mami, apa benda ni? Tu adalah kejutan untuk kamu berdua. Sebab selalu tolong Mami. Betul ke Mami? Tapi kita orang tolong Mami bukan untuk kejutan. Kita orang ikhlas tahu tolong Mami. Ya Mami, kita orang ikhlas sangat tolong Mami. Tapi kalau dah dapat kejutan macam ni, memang suka. Hihihihi. Ya nak, Mami dah bincang dengan Daddy dah. Memang nak bagi kamu semua kejutan sebab selalu tolong Mami, ringankan beban Mami. Jom kita buka nak. Boleh tarik ke kain ni Mami? Mami, ya Allah, tak sabarnya. Apa ya dalam kain ni? Alamak, takutnya berdebarnya. Apa ya? Jom kita tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wow. Masya Allah. Buaya. Masya Allah. Terima kasih Mami. Sayang Mami. Terima kasih Mami. Terima kasih Daddy. Sama-sama nak. Jaga elok-elok ya buaya ni. Mami tahu kamu berdua selalu tolong Mami bukan nakkan balasan. Tapi Mami ikhlas dengan Daddy nak bagi buaya ni dekat kamu. Terharu sangat. Terima kasih banyak-banyak Mami dengan Daddy. Ya, sama-sama nak. Jomlah pergi naik buayan tu. Ingat ya, bila kita rajin dan ikhlas tolong orang, Allah balas dengan rezeki yang tak disangka-sangka. Macam hari ni lah kan. Mami sayang kamu berdua. Korang pun sayang kat Mami. Saya pun sayang dekat Mami. Terima kasih Mami.
Muah. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Noha, Miha, kamu dah tolong ke kutip ulam yang Mami nak tadi? Yang Mami minta tadi? Dah, Mami. Sudah letak dekat dapur atas meja. Terima kasih, nak. Sama-sama, Mami. Nak rehat sekejap dekat sini, boleh kan, Mami? Cuaca best sangat. Angin dengan cuaca redup macam ni. Tak panas, tak hujan. Syukur sangat pada Allah. Mami, kita orang nak rehat sekejap ya, Mami. Yelah nak, duduklah. Mami, pergi tengok dekat belakang sekejap ya, nak. Okey. Kucing lah, lari. Kenapa kamu lari? Kucing tu kan makhluk Allah juga. Bukannya dia menggigit kamu pun. Tak nak, Mami. Nanti dia menggigit macam kucing jiran kita. Mami, takut. Kucing ni nampak baik, tapi kalau dia menggigit, ya Allah, lari. Betul tu. Tapi saya geli. Dia ada bulu banyak sangat. Lah, saya baru ingat. Ustazah, ada pesan kita kena berlembut dengan binatang. Binatang kan makhluk Allah juga. Kalau dia lapar, kita bagi makan sikit pun dapat pahala, berkongsi rezeki. Kan Mami selalu ajak untuk berkongsi. Betul tu, nak. Bukannya miskin pun kalau kita bagi makanan dekat dia, kan, nak? Tengok dia mengigau macam tu. Mami rasa dia lapar lah. Jom kita bagi makanan dekat dia, nak tak? Nak. Jom, kejap saya pergi ambil makanan ya. Nah, saya bagi pancake blueberry ni dekat awak tau, kucing. Sebab kalau kita nak bagi benda dekat orang ke, makanan ke, kita kena bagi yang paling kita sayang. Jadi saya bagi pancake blueberry ni dekat awak ya, kucing. Mami, kenapa kucing ni mengiau lagi? Mami kan dah bagi makanan. Oh, kucing tu nak cakap terima kasih dekat anak-anak Mami sebab bagi dia makanan. Oh, macam tu. Sama-sama, kucing. Selamat makan. Makan tau, habiskan. Jangan basi-basi. Bye, kucing. Nanti datang lagi tau. Bye-bye. Bye. Alah, dah habis ke? Jangan risau. Jom tonton lagi banyak video di Durio Plus. Muat turun di Google Play Store atau Apple App Store sekarang. Jumpa di sana, insya-Allah. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Durio Plus.